Sambungan yang nota bulan 19 saya bulan 11, iaitu tentang 5 teknik, 5 reset yang buat hidup kau bergerak semula dengan cara senyap tapi pedih. Kan pertama tu dia cakap diam 2 minit, tarik nafas kan. Yang kedua, tulis benda yang kau pendam. Ketiga tu, kau lepaskan satu benda yang dah lama kau tanggung. Keempat, maafkan orang. Dan kelima adalah gerakkan badan. Ini cara reset dia. Ini sambungan dia untuk morning page tu. Dia cakap kena buang. Satu tu uninstall. Maksudnya kita tulis lah, kita tulis tentang morning page. Lepas tu kita kena install banyak-banyak tentang syukur dan love. Yang ketiga, kita kena protect. Okay. Jadi bila uninstall tu, banyaklah cara tentang buat morning page lah. Okay. Cara untuk buat morning page, tulis kan. Yang kedua, install balik banyak, kena syukur banyak-banyak, kena love banyak-banyak. In the future, maksudnya kita cinta. Okay, yang ni berikutnya kita kena protect aware. Maksudnya benda baru start ni akan pusing balik. Jadi kena avoid lah berlaku, kena berjaga-jaga lah. Sebab body ni kita dah terbiasa dengan emosi tu lama. Bila dia datang lagi, jadi apa kita kena buat? Contoh kan, macam aku dah 40 lebih kan. Jadi nak buang tu memang akan makan masa. Jadi apa-apa hal kita usaha, dia mesti ada cara dia. Jadi macam banyaklah tentang minda emosi, tindakan dengan environment kita kan. Jadi semua ni adalah subconscious behavior. Perbuatan kita lah, apa kita buat sepanjang kita hidup 40 tahun dah kan. Jadi kita kena lepaskan dulu. Kalau kita nak hidup kita tenang, kita kena lepaskan dulu. Jadi kena lepaskan dulu benda yang sudah tak serve dekat hidup kita ni. Okay, minda kan, hati kita, emosi kita, kita kena buang, declutter. Kalau pergi sekitaran kita, rumah kita, kita kena buang benda-benda untuk jadi lapang. Bila kita dah lapang kawasan tu, kita akan setenang hati kan. So, tu juga untuk otak kita lah. Okay. Bila contoh kalau kita buang kat rumah kita benda-benda lama, barang-barang rosak semua tu, walaupun kita sayang, kita akan berterima kasih. Lepas kita buang tu, kita akan rasa macam tenang tau. Kita rasa ringan hidup ni. Kita rasa lapang kat tempat. Jadi sama tu juga kan. Sama ni kita tak pernah terfikir pun. Kita simpan. Jadi benda tu kita kena buang. Jadi kita tak nak dah otak kita ni terbeban. Jadi benda ni kita kena tulis. Okay, cara dia kita kena tulis. Emosi pun sama, tindakan pun sama. Jadi apa kita kena buat kan? Kita kena check dulu apa kita buat. Mana yang tak serve tu kita kena tinggalkan, supaya kita boleh ke depan lagi. Kita boleh maju ke depan. Jadi contoh untuk ni, dia kata tentang maafkan kan. Maafkan orang lain kan. Jadi kadang-kadang tu memang kita akan ada emosi kita. Marah, benci, dendam, tak puas hati. Kan rasa tak adil kan, anything kan. Bila kita dalam badan kita, dia akan duduk dalam tu. Dia akan menyebabkan kita rasa sedih, kita rasa macam-macam lah. Jadi kalau boleh kita kena buang, kita kena lepaskan. Orang cakap move on kan. Jadi benda tu macam mana kita nak hiking dia. Jadi kita kena programkan balik benda baru. Kita kena programkan juga dalam diri kita. Kita buat slow-slow setiap hari, konsisten. Buang. Jadi kalau ikut tu dia kata top balik emosi, syukur, love. Okay. Ini cara dia macam mana kita nak hiking ni. Cara dia kita kena buat morning page kita buat, tulis. Dari pertama tu I hate. So kalau kita tak suka orang tu, kita bayangkan orang tu, kita maki hamun dia atas kertas kan. Lepas tu jangan baca, kita terus koyak. Esok tu kita ulang lagi sampai kita settle. Okay, bila dah tak larat dia nak maki hamun tu, dia akan rasa release lah sangat-sangat. Kita akan rasa lega. Okay, yang ni kita nak. Jangan kata kat siapa-siapa. Aku sendiri pun sekarang memang melalui benda ni. Okay. Masa kita kecil-kecil dulu, ataupun kita dah dewasa ni, kita dah lalui macam-macam. Bila masuk je umur 40-an, kita mula nak reset lah. Jadi mungkin ada orang, dia dah dapat kesedaran awal 30 tahun, dia dah dapat kesedaran tu. Ada orang 20 tahun dia dah sedar benda tu. Jadi syukurlah mana-mana tahap kita lalui, dekat mana kita mula kita untuk berubah. Jadi ni adalah cara sains lah. Kita nak hacking dia balik, nak suruh body kita tu release balik chemical tu. Okay, kalau boleh kita nak benda yang positif. Jadi cara tu macam tadi morning page. Berikutnya tu kita mulalah develop balik diri kita. Kita banyakkan membaca, bersenam,
buat deep breathing. Ada setengah orang cakap meditasi kan. Lepas tu berikutnya kita deliver value. Macam I buat video ni, contohnya dia adalah sebahagian lah deliver value. Semoga kalian yang mendengar, melihat ni dapatlah sesuatu, dan I pun dapat manfaat lah, dapat pahala. Jadi benda ni bila kita buat, body kita ni akan release chemical positif. Dia akan bagi efek pada fikiran dan emosi kita. Jadi bila kita buat benda-benda simple ni, pasti akan ada kesan lah. Lebih kurang macam ni. Bila kita reset tu balik, kau akan perasan lah benda pelik ni. Tu adalah tanda kau reset hidup kau. Kau akan rasa hidup kau bagi ruang, mula bagi ruang. Rezeki tu rasa lembut, duit pun rasa macam senang je singgah. Relationship pun jadi tak setegang dulu dah lah. Dan kau mula rasa diri kau balik.